Pendapat ulama moden sekarang menegaskan Allah duduk bersila di arah, sedangkan arah itu makhluk. Dan sebelum cipta arah, Tuhan duduk di mana? Adakah menyambut Maulidur Rasul itu bid'ah dalalah? Jawabnya, jangan kata Allah tu duduk di atas arah, maknanya arah bawah, Tuhan naik duduk di atas. Jadi dalam masalah Ar-Rahman wa ala arsyistawa, dengan molek dia penjelasan. Sama ada ulama moden, ulama tak moden. Tanya molek, adakah makna Tuhan naik duduk di atas, arah bawah, Tuhan naik duduk ke atas? Ke makna mu kata ni, Tuhan yang bernama Rahman duduk di atas arah. Kalau begitu saja, tak panggil lagi Tuhan duduk di atas. Faham? Kerana itu hanya terjemahan daripada Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Tuhan yang bernama Rahman, atas arah itu istawa, makna duduk. Belum lagi tafsir. Nampak? Boleh kita kata gitu dengan kita serahkan maknanya Allahu a'lamu bi muradihi bi haqiqati muradihi. Allah lebih mengetahui makna hakikat yang sebenar. Yang kata kita ni menjisingkan Allah, kalau ulama tu kata gini, Allah duduk ke atas arah, arah duduk bawah. Faham? Allah atas pada arah, arah duduk bawah Allah. Itu baru betul orang ni mengatakan Tuhan berjising, kerana boleh naik turun duduk di atas. Tapi jangan kita katakan ulama moden kata gitu. Kerana ada ulama moden di zaman sekarang, mereka tidak pun mengatakan Allah itu bertempat, bahkan Allah maha suci daripada atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang. Seperti ulama-ulama yang ramai sekarang ini di Mesir, di Jordan, di Syria, ulama moden. Nampak? Tapi mereka tak kata pun gitu. Jangan kita nisbahkan dengan ulama moden. Jangan kata moden sesat, hak dulu molek, hak dulu pun ada sesat. Moden atau dulu, hak mana salah, hak itulah yang kita tak mau ikut. Faham? Kita kadang-kadang silap tunjuk buku ulama-ulama, kalangan ulama baru, dia pakai ulama baru. Hak inilah yang memundurkan pengetahuan kita. Dan kan ramai mana ulama yang masih hidup sekarang, fikrah mereka itu nak cukup cinta kepada ulama-ulama mutaqaddimun, nak cukup kasih kepada ulama-ulama zaman salafus soleh. Jadi tengok dulu apa makna hak dia kata. Kalau dia kata Tuhan mari duduk di atas arah, tak, arah duduk bawah, mari duduk tengok atas tu. Kalau tafsir gitu, baru kita tanya dia balik. Mu tanya, jangan tanya aku, tanya dia. Dah sebelum arah, Tuhan duduk di mana? Faham? Menyambut bid'ah, menyambut Maulid Rasul itu bid'ah dalalah. Ini masalah khilafiah. Jadi ada ulama mengatakan tidak harus menyambut Maulid Rasul, ada ulama yang mengatakan harus dan sunat menyambut Maulid Rasul. Jadi titik tolak dia ada perbalahan pendapat itu, kerana ada ulama yang dia tak ambil pakar. Akan apa benda ni, dalil kita kias sahaja dengan peristiwa menyambut hari-hari besar yang lain, maka dicipta satu hari besar Maulid Rasul, kerana mereka nak hadis. Jadi sepatutnya jangan jadi baloh ni. Jangan jadi baloh. Puak yang tak mau sambut Maulid Rasul, bila ada orang sambut jangan marah. Jangan marah. Macam kita baca kunut. Orang Hambali dah baca kunut, asal marah Kita baca kunut, dia jangan marah. Baru comel. Sebab memang Nabi tak ada sebut pun. Mu sambut dah, maulud aku, mu sambut dah. Tak ada pun. Jadi siapa yang tak mu sambut, tak ada masalah dah. Tapi tak mu sambut, kata ulama, jangan tak mu sambut kerana nak merendahkan martabat Nabi. Tak sambut tu kerana tidak ada dalam mana-mana hadis yang suruh sambut. Cinta tetap kepada Rasulullah. Hak tu baru comel. Jadi ingat benda khilafiah, macam orang baca kunut, kita baca, jangan marah orang tak baca kunut. Orang baca kunut, jangan marah orang tak baca kunut. Orang tak baca, jangan marah orang baca kunut. Kerana masalah ni ada pertindihan dan perselisihan pendapat di sisi ulama, kerana hadis yang pelbagai dan sanad yang diikhtilafkan ulama pada kuat atau tidaknya. Kalau kita fikirkan terbuka gitu, benda ni jadi benda yang remeh-temeh saja. Nampak?